awak ni kan, dari tadi lagi saya nampak awak main telefon. Dalam solat pun awak main telefon. Ish. Hukum main handphone ketika solat dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan. Oh, iya ke? Tetapi dengan syarat, janganlah bergerak melebihi 3 pergerakan berturut-turut. Jika di dalam solat sunat, hukum dia harus. Tapi dalam solat fardu, hukum dia makruh. Oh, Jangan pula kita main game sambil solat. Tak boleh. Yang boleh cuma buka Al-Quran, ataupun siapa yang baru nak belajar dalam solat, boleh buka handphone, jadikan bahan rujukan bacaan di dalam solat. Contoh dalam Madakhal Apps. Dalam apps ni disertakan ilmu asas fardu ain, ada ilmu Al-Quran, ilmu akidah, ilmu tauhid dan banyak lagi. Setiap bulan akan ada modul baru yang dikeluarkan, memastikan pengguna sentiasa mendapat ilmu yang terkini. Pelan percuma pun ada, tapi kalau nak lebih premium, ambillah pelan bulanan serendah RM8.90 sahaja.